Sudilah kiranya menerima bayar fidyah daripada saya ni kepada orang fakir miskin. Terasalah kawan, aku tahu aku miskin nak sebut. Faham tak? Sudilah menerima fidyah daripada saya kerana Allah Ta'ala. Sudah. Macam tu je. Sampailah masuk fidyah tu. Tu sebabnya dulu kan pernah ada orang petikaikan kan tak, mufti arwah mufti Perak. Datuk Arusani dulu kan disebut mesti bayar ni, kalau tidak tak boleh, haram. Oh, marahlah itulah inilah. Dia kata apa? Nanti tak sampai ke tangan dia. RM7 hal. Kau bayar je lah kat Amil tu, apa masalah kau? Kan? Ada orang bertikai masa tu, saya ingat ni, masa tu arwah Datuk Mufti ni ada lagi lah. Masa tu ada orang tanya saya soal jawab tu, saya kata kau bayarlah kau. Sebab ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum, taat pada Allah dan Rasul, pada juga pemimpin di kalangan kamu. So pemimpin dah decide bayar zakat dekat yang pusat zakat ataupun dekat amir-amir dia bertanggungjawabkan, bayarlah kat situ. Jadi makna kita pakai. Macam tu juga pakaian pergi solat. Kita pergi solat kan, kalau nak nampak pahala sunnah pakai jubah. Jubah ni kan ada macam-macam pattern. So jubah yang kita pakai, kalau ikut Nabi, Nabi suka warna putih. Kalau kita pakai dah lah pakai jubah, pahala sunnah dah. Jubah warna putih pula dapat satu lagi pahala sunnah. Sebab Nabi suka putih. Tapi pastikan jubah lengan panjang. Sebab Nabi, tapi orang kita ni ramai pakai jubah lengan pendek. Jubah lengan pendek orang Arab bawa tidur. Faham tak? Tapi ramai orang Malaysia pakai jubah lengan pendek. Pergi solat. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita perasan yang jubah lengan pendek tu, dia siap ada reben-reben lah dekat sini, ada tali sini kan. Sebab dia biasa orang Arab bawa tidur. So kalau kat kampung kita panggil imam bulan Ramadan, panggil imam daripada Arab. Kalau kita datang semayang, orang tu pun heran. Dia ni datang nak semayang ke nak tidur tu? Tapi tak ada masalah pun, boleh pakai. Cuma nak bagi tahu je lah. Apa lagi? Bagi salam. Nabi bagi salam gitu pun bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya nak tanya. 4 perkara yang menyebabkan manusia masuk syurga. 4 perkara yang Nabi sebut. Pertama, menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Bagi makan kat orang. Bagi orang makan. Hari ni yang bagi makan ni semua pahala tu nak masuk syurga. Yang ketiga, apa ni? Yang ketiga adalah bangun di waktu orang tidur. Kita bangun beribadah waktu orang tengah lena tidur, bangun malam. Dan yang keempat, mempereratkan silaturahim. Tu Nabi beritahu tu. Tapi bila sebut tentang bagi salam, contohlah kita datang dekat majlis macam ni, kita bagi salam bila? Kita bagi salam bila? Masuk, kita bagi salam. Sekali lagi waktu nak keluar. Itu saja. Sedangkan Nabi ajak, kalau kamu duduk bagi salam, maksud menyebarkan salam ni dah, kalau lalulah batu penghalang, tembok dan sebagainya, bila nampak bagi salam sekali lagi. Nabi kata itu. Sekerap mungkin bagi salam sebenarnya. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Jumpa kan tadi dah bagi salam. Orang kita macam tu pula. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada beberapa salam yang tak wajib jawab. Antaranya, pertama, bagi salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Piwit. Tu tak jawab. Tak jawab. Tu main-main. Macam. Assalamualaikum. Piwit. Tak jawab. Kedua, bagi salam dekat toilet R&R. Dia tengah seronok sangat dapat kat toilet tu. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkung. Waalaikumsalam. Jawab kawan. Yang ketiga, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaklah mamam tu. Salam mam. Jangan. Dan begitu juga salam yang kita tak mau mendengar jawapannya. Itu salam di dalam kubur. Kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Menyaut dia. Kita tak nak dengar jawapannya. Tapi kalau bagi salam dekat kubur, jangan bagi salam Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan. Sebab itu agak kasar. Kalau nak bagi salam tu, Assalamualaikum ya ahli diyar.
Salam sejahtera kepada kamu semua yang berada di perkampungan ini. Ataupun salam sejahtera kepada semua yang bakal dibangkitkan. Macam itulah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kau siap kau. Kau tunggu kau turun bawah ni besok. Kau melanggar ke atas tu. Dia ambil kau macam itulah. Dia tahu dia dalam kubur. Tak salah nak sebut kubur lagi. Macam kita bagi bayar fidyah kan. Bayar fidyah ni bayar kat siapa? Fakir miskin kan. Asnaf kan. Sudilah kiranya menerima bayaran fidyah daripada saya ni kepada orang fakir miskin. Kata rasalah kawan, aku tahu aku miskin nak sebut. Amal tak? Sudilah menerima fidyah daripada saya kerana Allah Ta'ala. Sudah. Macam tu je. Sampailah masuk fidyah tu. Tu sebabnya dulu kan pernah ada orang petikaikan ni kan tak, mufti arwah mufti Perak. Datuk Harusani dulu kan disebut mesti bayar ni, kalau tidak tak boleh, haram. Marahlah itulah inilah. Dia kata apa? Nanti tak sampai ke tangan dia. RM7 hal. Kau bayar je lah ke amil tu, apa masalah kau? Kan? Ada orang petikai masa tu, saya ingat ni. Masa tu arwah Datuk Mufti ni ada lagi lah. Masa tu ada orang tanya saya soal jawab tu. Saya kata kau bayarlah kau. Semua ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. Taat pada Allah dan Rasul, pada juga pemimpin di kalangan kamu. So pemimpin dari side bayar zakat dekat yang pusat zakat ataupun dekat amir-amir dipertanggungjawabkan, bayarlah kat situ. Kita nampak orang ni susah kan. Contoh kita nampak ada orang tu susah. RM7 punya hal. Aku tak bagi RM7, aku bagi RM50 terus, dia kata. Dia bagi ke orang miskin tu. Rupanya orang miskin tu dia nampak je miskin, dalam bank ada duit. Contoh. Ataupun dia dapat bantuan bulanan, dah dapat dah sebenarnya bulan-bulan dah confirm dia dah ada RM1,000, RM2,000 dah ada. Maka kalau kita bagi juga dengan dia tanpa pengetahuan, berdosa juga kita berhutang dengan Allah. Sebab kita dah ada saluran yang patut bagi, kita tak nak bagi, kita bagi kat saluran sendiri. Tentang isu sampai tak sampai, itu antara urusan zakat dengan Allah Ta'ala, bukan masalah kau. Tapi bila kau decide nak bagi sendiri dekat orang, kau tanggunglah. Tu je. Faham? Saya pernah dulu ada satu bank, saya tak nak sebut bank mana. Ada satu bank dia nak bagi bantuan zakat sendiri. Dia pergi kat satu kawasan rumah flat ni, dia tanyalah orang ni kata susah, dia pun bagi. Sedangkan dia tak masuk pun, bagi bayaran zakat dekat orang yang tak layak dapat zakat. Sebab dalam majlis tu, isteri tu kata, perempuan tu kata suami dia dah meninggal. Yang suaminya kata bini dia sakit tenat. Dua-dua laki bini dapat. Menipu duit zakat, bayangan. Lepas pada tu saya sangat nak pengurus bank rakyat masa tu. Yang saya kenal tu, saya cakap dia, tahu tak ada orang ni cari ni, saya kata. Dah tersebut lah bank ni. Adalah, tapi saya tak sebut negeri mana. Lepas saya cakap tu, setahun depan tu baru dia buat, dia minta senarai nama dekat Jabatan Kebajikan, minta senarai nama dekat Pusat Zakat, baru dia buat. Macam tu lah, betul. Buat majlis tu tutup ni. Bayang suami boleh cakap bini sakit tenat, bini cakap suami meninggal, dua-dua dapat, macam mana? Bayang, sanggup tu tipu duit macam tu. Kan, bagi salam. Kemudian begitu juga senyum, Nabi senyum. Senyum. Pasang gigi senyum. Tak apa, faham. Banyak yang gugur-gugur. Tapi satu je perangai orang yang pakai gigi palsu ni paling aku tak berkenan. Gemar betul mengenam gigi dalam cawan. Aku cukup marah. Kan ada bekas doktor dah bagi, kau letak dekat dalam cawan. Orang nak minum terkejut, kau tahu. Ambil cawan, gigi. Ada masalah. Selalu jadi macam tu. Tak kisahlah, senyum. Nabi pandang, bagaimana seorang Arab Badui tu, dia tarik kain ridak Nabi tu. Kain ridak, itu pun sunnah Nabi tu. Tak kisah nak letak sini, nak letak macam ni, nak senggup macam ni, tak kisah. Kain ridak tu pula diperbuat daripada benang Najran yang kasar, direntak oleh Arab Badui tu, zap, bertanda. Nabi senyum, Nabi kata, ambil lah, Nabi kata. Nampak? Nabi senyum. Isteri Nabi masak masin. Apa Nabi cakap? Nabi panggil isteri dia, ya Humaira, wahai pipi yang putih kemerah-merah. Balik nanti buat, wahai pipi, tak apa colour pipi kau ni? Kata merah, biru, kata biru, kuning. Tak apa bodak yang kau pakai pun aku tak tahu.
Kan, tak kisahlah. Janji nama manja. Kan, wahai isteriku. Apa nak isteri Nabi jawab? Ada apa ya Rasulullah? Macam itulah. Faham? Janganlah pangkat kerja dia. Ada apa wahai suamiku? Macam tu. Ada apa wahai pegawai khas kepada Yang Muhammad Menteri Besar? Bukan macam tu. Ada apa wahai penghulu mukim terong? Bukan macam tu. Ada apa wahai siap masjid? Bukan. Ada apa wahai suamiku? Nabi pun cakap, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri dia suapkan lagi. Bila dia suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap kan, langsung dicapai pinggan. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita, orang lelaki dapat macam tu kan. Kau sini. Kau sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Main bacaan darah tinggi terus. Macam tu lah Nabi senyum. Pernah sekali seorang fakir datang bawa buah. Bagi kat Nabi, ya Rasulullah, sudilah terima pemberian pada aku ni. Nabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Zat, Nabi makan lagi sampai habis buah tu. Sahabat-sahabat yang ada dekat-dekat tu, biasa dia ajak kita makan sekali. Hari ni tak diajak ni kita. Kemudian fakir miskin tu tengok habis buah tu, dia pun berlalu lah, seronok lah dia. Nabi makan habis. Sahabat-sahabat tadi pun dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, biasa kau ajak kami makan sama. Hari ni kau tak ajak pun sampai hati kau. Apa Nabi jawab? Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah tadi tu masam. Dan yang pertamanya aku takut kalau aku ajak kau makan, nanti kau tak tahan mulut kau, kau sebut masamnya buah ni, takut kecil hati dia. Dan yang keduanya, sesungguhnya aku tak sanggup membiarkan sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan, Nabi jaga dua-dua pihak. Nampak tak? Nabi macam tu, senyum. Begitu juga Nabi bersyukur. Nabi bersyukur. Kita pun kena belajar bersyukur. Syukur Alhamdulillah, sejuk hari ni. Kau tidak ni, time pukul 11 ni dah mencarak matahari dah. Kan? Dia buat program hari ni kerana sayangkan Nabi. Tengok hari ni, ya Allah, sejuk Alhamdulillah. Kan? Makanan dah siap lah tu. Ya Allah. Tapi sayang sekali, tak ada satu AJK pun tanya PA saya, Samsul Debat suka makan apa. Jadi barangkali menu hari ni memang ikut selera pengusi lah, nampak. Macam tu lah. Lauk apa? Lauk apa? Lauk apa ni? Oh, daging sumbangan YB. Ya Allah Akbar. Masak apa? Kurma. Allah. Jadi rasa cukuplah sekarang ni. Tak adalah, saja je. Dah tahu tadi Samsul Debat sampai tak ada seorang pun ajak kita minum dulu. Tak ada. Dia suruh tu masuk je. Lapar betul ni. Tak ada. Tak adalah, saja je. Saja. Kan? Macam tu lah. Jadi Nabi bersyukur. Kita bersyukur. Syukur Alhamdulillah sejuk hari ni. Syukur Alhamdulillah. Sebut. Sebab pernah sekali Nabi lapar. Nabi nampak sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar. Samalah dengan aku pun lapar. Mari kita cari makanan. Tersempat dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kami pun lapar. Mari kita sama-sama berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni, jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu tak rumah Abu Ayyub Al-Ansari kat mana? Tahu? Tak tahu. Siapa pernah pergi umrah, pergi haji? Katakan. Siapa dah pernah sampai Madinah lah sana? Madinah, Masjid Nabawi. Dekat Masjid Nabawi tu, kat pintu nombor 1, Babu Salam tu, pintu nombor 1 tu, dekat luar pintu tu, ada satu tembok dekat dengan pintu tu. Satu tembok, itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila Nabi bagi salam, Abu Ayyub ni terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami ni lapar. Ada tak makanan kat rumah kamu? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasul. Nabi pun kata Alhamdulillah. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum.
Lepas Nabi minum, Nabi sebut Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabb. Itulah ayat dia. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Ada orang, siapa ramai yang first time tengok kan? Aduh ya Allah, tingginya. Daripada tadi dalam TV nampak tua, kau ajab tu. Tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Kan? Dah tua dah saya ni pun sebenarnya. Tahu nampak, oh ya Allah, kan? Syukur kena sebut. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah selesai kenduri anak dengan ayah dia serentak. Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Alhamdulillah. Kenduri nak pergi umrah. Sangka buruk tak habis lah. Kan? Sebut. Jadi pernah satu ketika pula Nabi masuk dalam selimut. Kulit Nabi dah bersentuh dengan kulit Aisyah. Kemudian Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Untuk solat barang seketika. Bila Nabi kata sudikah kiranya kau izinkan aku, bukan makna Nabi takut bini tau. Nabi berbahasa puitis dengan isteri dia. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi solat barang seketika? Apa jawab isteri Nabi? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira jika kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Macam tu cara jawab. Balik nanti buat. Suami pun kata, Cik Solihin ni kebetulan dia dapat kawan-kawan nak ajak minum, nak bincang pasal ni. Ada peruntukan-peruntukan nak bincang. Jumpa kedai mamak. Dia pun cakap pada isteri dia yang tengah lipat kain sambil menyaksikan ulangan drama Setia Itu Mahal. Kan? Tengah lipat-lipat kain, dia kata, wahai isteriku, ayat macam tadi tu, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi minum barang seketika dengan kawan-kawan dekat simpang kat kedai mamak kat depan sana. Barang seketika. Kalau bini tak dengar ceramah, rambus nak memekak je lah. Tu kalau tak dengar ceramah. Tapi yang dengar ceramah kata, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus bersama dengan saya di dalam rumah ini. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Balik nanti jangan lupa nasi goreng kampung dengan telur mata dan juga kopi ORS ikat tepi. Macam tu. Contoh lah. Dia siap bagi tahu. Mana lembut macam tu. Kemudian Nabi pun bangun. Nabi pergi solat. Nak pergi tu, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi macam bunyi air mengelegak. Bunyi apa? Rupanya Nabi ambil wuduk, Nabi nangis. Tu bunyi mengelegak tu. Nabi salat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Nabi doa, Nabi nangis. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kerana Allah jadikan aku tak berdosa. Nampak? Nabi yang tak ada dosa pun menangis semayang. Kita yang melambak dosa ni lelek macam tak ada apa-apa. Kemudian Nabi bersenda gurau. Oh, Nabi senda gurau. Kita ni macam mana? Saya banyak dapat rungutan lah. Orang lelaki ni. Orang perempuan ni kasar sangat. Makin tua makin kasar. Masuk tim mahaban, berzanji, nasyid. Kau main pergi reben. Kan? Tapi bukan main kasar dengan suami. Bukan tim sini, tempat lain. Sini okey. Dia lagi tua, lagi karang tu. Ya Allah. Nak tidur sebelah pun tak bagi. Pergi tidur. Nyemak aja. Sian suami tu. Dah lah tak ada toto. Tidur pula atas tikar mengkuang. Selimut tak pula ada. Tarik kain ihram berbalik umrah tu. Selumbung putih je. Yang bini nak kencing ke 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Dah macam jenazah rupa dah. Mana? Tua buat cara tua. Tidurlah sesama. Jadi pula, ya Allah. Hilang tim Najib seorang. Mana pergi si Leha? Kau tak tahu ke Leha mabuk? Ada lagi ke? Semenjak bereben ni. Geram lakinya tengok reben tu. Aduh, hai, dah tua ada lagi. Mabuk. Ngidam lah tu.
Tak kisahlah. Layan, tua buat cara tua. Kadang-kadang lelaki kesian tengok. Tengok lelaki muka menanggung. Tengok. Ya. Lelaki tu nampak hebat kat luar. Ustaz, lama nampak. Wah Ustaz, makan dulu. Kau main lagi. Dekat rumah, dalam bilik, macam minta sedekah. Atas katil. Tolong hamba. Tolonglah. Yang bini ni sibuk je. Pegang lah. Penat lah. Penat nak pakai lebar menasib. Aduh. Kenapalah kami je yang kena attack ni. Awak ni tak ada kerja lain ke? Tak ada kerja lain katanya. Ya Allahu Akbar. Macam itulah. Kan? Jangan layan suami. Nabi pesan layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya tu kalau Nabi kata on tak on? On. Macam tu. Iya. Naik motosikal. Kan pergi masjid cuba tengok. Mesra-mesra lah. Ini suami dah. Buat suami. Yang bini pegang besi. Jangan kena. Gerbang telekung dah macam langsui tersedia pergi masjid. Naik motor, peluklah suami. Kenapa tak peluk? Tengok batal wuduk kerja ni. Saya suruh peluk, bukan seluk, peluk. Faham tak? Peluk kan berlapik tu. Kau seluk meloncat motor tu kalau main-main. Aduh, lain pula kerjanya. Tengok Nabi macam mana. Nabi dengan isteri Nabi, kalau Nabi minum tu Nabi siap tegur. Tengok Nabi bersendegur dengan isteri dia, romantik. Tadi kau minum kat sini kan? Kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Ya Allah, bau mulut kau dia. Gosok gigi dulu. Tengok Nabi. Nabi apa lagi? Nabi main kejar-kejar dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Balik nanti buat. Kalau tengok saiz masing-masing ni tak jauh dia lagi ni. Dalam rumah jangan kat luar. Nanti jiran nampak. Awak jadi siap sedut tu. Semput. La ilaha illallah. Sedut gas. Ada Nabi main apa? Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi si Nabi menang. Takkan Nabi kalah, tapi Nabi bagi peluang bertolak ansur. Bagi juga isteri dia rasa menang bila lumba lari. Nabi ketua angkatan tentera, tahun punya fit. Takkanlah Nabi kalah. Tapi Nabi bagi can. Dah tua-tua janganlah main nyuruk. Main kejar-kejar, main lumba lari, okey, menyuruk. Awak jadi. Suami jadi dulu. Yang bini kira 1, 2, kira sampai 10. Baru sampai 3 ceret menjerit. Kejar, ya Allah, tumpah, ya Allah, lap. Iya, ya Allah, nasib baik tak terbakar ni, ya Allah. Lepas tu terlupa nak buat apa. Dia lupa dia kena cari laki dia ni. Mana pula laki aku? Tadi ada dia. Lupa. Tengok motosikalnya ada. Agaknya keluar dengan kawan, tak bercakap lah orang tua. Sampai petang tak balik-balik. Dah malam telefon imam. Hello mam. Mam, ada tak suami saya pergi masjid ni? Tak ada pula. Sudah, telefon ketua polis. Datanglah. Siapa nama? Wan. Datanglah. Sarjan Wan. Datang. Saya rasa dia tak pergi jauh ni. Cik, dia kata. Cik, biasa tengok dia tengok dalam rumah. Rupanya dah keras dalam almari tu. Orang tu keras. Tak bercari-cari. Tak terlalu buat gegat. La ilaha illallah. Jangan main nyuruk macam tu. Satu lagi, Nabi kan, kalau dengan isteri Nabi, Nabi tadah peha dengan lutut Nabi ni jadi tangga. Jadi orang lelaki kalau nak buat macam tu, kaji dulu kilogram isteri kita. Jangan main tadah ni, ya Allah, apa yang kau makan ni timahu, ya Allah, perak patah pula. Satu hal. Yang mana? Apa lagi?
Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung diam. Saya pernah ceramah dekat Simpang Renggam, menyaut makcik tu, tak muat besen. Siapa suka pakai besen? Kau seorang je dah tak muat. Nabi dengan isteri Nabi dalam bekas yang sama tu. Isteri Nabi siramkan air kat Nabi. Nabi siram balik kat isteri dia. Bila isteri dia siram balik, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik nanti buat. Tak ada bekas shower pun tak apa. Suami balik ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jauh sayup dengar. Salam dalam bilik air. Macam tu. Adalah orang tua tu menyampuk dengar. Tak terdaya tengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu agak-agak. Abang? Abang? Mana pula lelaki aku? Abang? Buka lampu dah terbaring untung tu, terperanjat. Jantung dia tak kuat. Tak apalah. Kan? Macam tu. Jadi, lepas tu apa lagi? Nabi ni juga kuat bersedekah. Sedekahlah, tolong orang, bantu. Tak dapat sedekah duit, bagi barang. Tak dapat barang, bagi tenaga. Tolong menolong, kan? Macam hari ni dalam program ni. Ada semalam lagi dah datang dah kemah-kemah dewan, tengok apa nak buat, nak pasang ni semua. Lepas tu yang masak-masak tu pula ada orang yang masakkan satu lauk khas untuk Samsul Debat. Contoh. Kan? Iya. Samsul Debat ni tak habis-habis gulai kuning. Sama belacan boleh lah. Okay. Takkan mihun. Macam tu kan. Samsul Debat okey je. Dia tak susah sangat makannya. Ya. Dan begitu juga Nabi kata tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Kemudian apa lagi? Kalau ikut Nabi, silaturahim. Sebab apa? Nabi kata apa? Nabi cakap silaturahim, berbaik-baik. Tengok Ansar dan Muhajirin macam mana Nabi damaikan. Macam mana Aus dan Khazraj Nabi satukan semula walaupun mereka dah bergaduh beratus tahun, punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia bergaduh. Begitu juga Nabi bersabar. Nabi sabar banyak dalam hidup Nabi. Kita pun kena belajar sabar. Sedangkan Nabi sabar, takkan kau tak boleh sabar? Apa ayat kita? Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Kalau jawab macam tu, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab Nabi sebut apa? Bila saya sebut sunnah yang senang-senang ni, Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi bagi tahu apa? Tak boleh buat semua yang saya sebut tadi, banyak lagi sebenarnya. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang senang-senang kita buatlah. Ya? Jadi jangan kita tak buat. Jadi sebenarnya Nabi kita ni adalah contoh ikutan yang terbaik. Cara Nabi bercakap, cara Nabi makan, cara Nabi berjalan. Nabi tak mengentak-entakkan kaki Nabi. Pakaian Nabi sangat besar. Nak kata Nabi miskin, Nabi bukan miskin, tapi Nabi memilih hidup sederhana. Kalau ikutkan, kalau Nabi miskin, hari-hari Nabi bagi sumbangan dekat orang, Nabi bagi bantuan kat orang. Ada je Nabi tarik dekat sini, bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, Nabi tolong orang. Jadi buatlah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, sungguhnya kita bertuah macam saya sebut tadi, nikmat antara nikmat yang paling besar yang kita kena syukuri adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Sebab terlalu banyak dah signal-signal yang diberikan. Cara pandang saya tu kalau tenung lama tu maknanya itu tanda-tanda lah tu. Kan? InsyaAllah sangat berbahaya kalau saya teruskan ceramah saya ni. Jadi apa-apa pun ingat, bersyukurlah kita jadi umat Nabi Muhammad. Jangan lupa dua password tu. Nak bagi Nabi kenal, selawat dan hidupkan sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan cukup sekadar tu. Bak kata orang, jarum patah di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti. Rupanya penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu. Penghulu mana tak tahulah. Kemudian kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek budi ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur ini menjemput rasa nak junjung. Terima kasih banyak semua.
Saya seronok sangat datang sini hari ini sebenarnya. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada semua yang tak hadir lah, keluarga masing-masing. Kan tuan-tuan solehin pun terima kasih banyak. Ada ini salam kat YB Amat Muhammad Menteri Besar. Terima kasih je semua. Seronok, saya memang suka datang tempat yang saya dah lama tak datang ni, saya suka. Saya dengar teruk, dah lama tak datang sini.